Assalamualaikum brother. Salam. Kang Mat ni, saya projek Solo. Kenapa pilih Thunder ni bang? Custom Thunder ni bang? Saya memang daripada dulu ni saya memang minat motor klasiknya lah. Saya klasik bang minat lah. Memang di hati lah Bower punya, bower tu punya kan. Okay. Design. Hari ni tercapai lah ni? Memang tercapai lah. Dah lama saya tunggu Thunder. Okey. Berapa bulan tunggu ni? Daripada tahun lepas Daripada tahun lepas Start dia open booking dah start pada Art of Speed tu lah 2024 lah. Oh terus Okey hari ni long tu ya. Hari ni dah dapat sijil lah. Ya betul. Okey tanya bang. Terima kasih. Boleh tanya kenapa pilih Thunder ni? Thunder ni sebab dia Mic. Thunder ni sebab dia dia nampak style lah. Lepas tu saya ada hajat nak buat custom. Dah buat custom, nak buat custom lagi? Ya, nak buat custom lagi. Nak okay. buat chopper. Nak buat chopper pula. Nak buat chopper. Mantap. Okey, kenapa abang pilih Thunder ni? Terima kasih. Say hi. Simple je jawapan ni bang. Handsome gila. Memang handsome gila. Of course lah, sebab custom engine. Dia dah banyak ganti-ganti. Memang minat bang, minat. Solid. Engine pun ikut Yamaha Virago 20. Worth the price lah. Dia punya button ke sini je. Ciput je. Tapi kena main-main sikit lah minyak. Yes, Assalamualaikum kawan-kawan Projek Solo. Apa khabar? Sekarang Projek Solo berada di Sepang Circuit dan di hadapan Thunder Custom LS50S yang baru saja dilancarkan hari ini guys. Memang handsome lah Ramai yang dah ambil tadi pun kata-kata cakap handsome guys kan. Enjin semua mercik kilat chrome semuanya. Ini pula dekat panas terik ni guys kan. Memang berkicap lah buat review ni Berkapasiti enjin 249cc dengan power yang dia bagi 17.43 horsepower dengan 19 Nm of torque guys, dengan V-twin type 2 cylinder engine. Ini dah look dan didatangkan dengan dua variant. Yang di depan ini adalah Softail punya variant dan lagi satu hardtail. Hardtail kita cerita kemudian. Yang ni Softail. Kalau kau nak tahu, dia punya absorber dia terletak dekat bawah seat tu. Dia ada absorber untuk yang Softail. Alright, untuk pengetahuan korang, harga yang ditawarkan RM23,788 guys Yang ni B2 masih boleh pakai lagi lah. B2 lesen boleh pakai lagi. Okay guys, memang dia bikin custom ni, designer daripada Jepun. Kita tengok sikit disc brake dia macam ni guys. Besar dia punya size ni. Kalau kita tengok tadi masa pelancaran tadi, dia ada beberapa warna yang dipertontonkan hari ni guys Ini salah satu warna dia. Yang ni warna gelap warna hitam. Dan yang ni lagi satu. Dan yang tadi dekat atas stage tadi warna nampak kebiru-biruan light blue macam tu lah Memang nice colour dia guys. Memang nice. Okey, kita tengok sikit di bahagian hadapan dia guys. Macam ni. Tengok sampel kaki-kaki custom ini untuk korang. Memang korang dah tak payah buat apa kan? Okey, kita dah lihat tadi yang ni Softail. Dan kita nak tengok hardtail pula Thunder Custom LS50S ni. Yang ni hardtail, meaning dia punya seat ni dia hanya ada spring saja yang ada di bahagian seat tu. Yang ni untuk hardtail. So Softail yang tadi tu dia ada absorber. So mana yang suka dengan konsep hardtail ni, yang ni untuk korang lah Dia ada spring je sini. Mana nak feeling custom yang lebih lah orang kata kan. Yang ni lah untuk korang. So korang boleh buat pilihan mana satu korang suka. Alright.
Tapi rata-rata kebanyakannya lah kalau rider-rider dekat Malaysia ni confirm banyak ambil yang Softail lah. So tadi berlangsung juga pelepasan untuk owner-owner yang dah dapat motor. Jom kita tengok diorang berlepas untuk konvoi. Oh, panas itu. Okey kawan-kawan, sekarang ni kita ada unit yang boleh kita nak cuba hardtail punya macam mana rasa dia. Okey, memang hard lah, dah namanya hardtail. Softail. Kita try pula dekat Softail ni, apa rasa dia? Dia lembut sikit lah sebab dia ada absorber belakang ni kan. Kita tengok sikit dia punya meter dia, analog plus digital meter guys. Macam tu. So tangki dia guys, tangki 7 liter tangki, dan kapasiti enjin, minyak enjin 1.5 liter. Rantai dia guys. Ni saiz berapa ni? Sprocket dia saiz 48 guys. Saiz 48. Memang besar. Kunci dia bawah sini guys. Old school punya style. Okey kawan-kawan, kita dengar bunyi dia sikit kawan-kawan. Saya belanja bunyi dia. Okey. Dia punya button ke sini je. Ciput je. Tapi kena main-main sikit lah minyak. Cuba kita rasa bila kita duduk atas ni, apa rasa dia. Dia punya derawan dia macam mana. Ada rasa guys, ada rasa. V-twin 2 cylinder engine dia ada rasa. Okey guys, mantap. Okey kawan-kawan, itu saja perkongsian. Semoga korang enjoy dengan video kali ini. Mana kawan-kawan yang baru masuk, korang boleh like, share and comment. Dan kita jumpa lagi di video-video akan datang guys. Assalamualaikum. Bye bye.